Pernahkah kita bertanya di manakah letaknya jiwa sebenar Malaysia? Saya Fatin Nazihah binti Muhammad Fasani, pelajar tingkatan 3 SMK Seremban Jaya 2, Seremban Negeri Sembilan. Bagi saya, jawapannya ada di kampung halaman saya, di Kulim, Kedah Darul Aman. Sebuah negeri yang kaya dengan hasil pertanian. Di sini, berdirinya menara masjid bukan sekadar binaan yang indah, tetapi lambang penyatuan masyarakat. Di sekelilingnya pula, terbentang sawah padi yang hijau, menenangkan jiwa dan mencerminkan damainya bumi Malaysia. Tanah ini adalah nadi kehidupan kita. Daripadanya, hasil rezeki yang membentuk identiti kampung halaman saya. Inilah warisan budaya masyarakat Malaysia. Budaya pula sentiasa hidup dalam amalan harian kami. Tradisi membakar lemang bukan sekadar penyediaan makanan, tetapi lambang kebersamaan, gotong royong dan kasih sayang sesama masyarakat. Inilah Malaysia di mata saya. Sebuah warisan yang hidup dalam seni bina, pertanian dan budaya kampung halaman. Warisan ini akan saya jaga dan banggakan selamanya. Sekian, terima kasih.